Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih sama juga iaitu hari Isnin 29 Jun 2026 Masihi bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Sekarang ni pukul 5.54 minit petang. Okey, seperti biasa untuk video ketiga ni, seperti biasa video daily report kita untuk hari ni. Kemarin selepas pada buat video daily report kemarin, semana petang tak mari dah petang. Saya terus keluar ke Dafikri. Lepas tu kita pagi ni lah. Ini buat teleport ilmu kat saya ni. Ini keluar malam baru keluar, baru balik. Mana direct terus. Maknanya direct terus lepas pada semaya Isyak dari pukul 12 baru klik tadi. Saya semaya Maghrib di Kampung Pada Buah, surau Kampung Pada Buah. Lepas tu malam tadi betul di masjid pula ada Ma'al Hijrah, ceramah sepenuh Ma'al Hijrah di masjid. Lepas tu lepas pada ceramah tu semaya Maghrib lah, semaya Isyak lah. Lepas tu cuma tak ada jamu ya malam tadi lah. Tidak ada prepare jamu apa lah. Pihak masjid tidak sempat untuk sediakan jamu yang ada. Kalau di ceramah itu mesti biasanya ada jamu tapi luar kepada kebiasaan lah malam tadi. Lepas tu saya pun makan malam di Kedai Fikri lah, makan begenda gitu lah. Tak ada makan nasi malam. Lepas tu seperti biasa lah, aktiviti biasa, minum ada makan sarapan gitu. Makan sarapan dah, main internet apa semua dah. Minum malam, lepas tu makan sarapan, makan main internet, main Facebook itulah. Lepas tu balik pada pukul 12.10 tidur malam tadi dah pukul 3 pagi. Baru tidur. Tak boleh main Facebook, upload video dah. Ada upload video apa. Lepas tu pagi tadi bangun pada pukul 50 minit pagi. Bangun terus mandi-mandi semai subuh, makan sarapan untuk menggap pasal ni kerja kan. Malam tadi pun cuaca cerah comel molek. Pagi ni pun cerah molek cuaca. Lepas tu pukul 8 tu pergi ke Kedai Fikri minum pagi. 8.30 terus pergi ke tempat kerja. Kerja ini ombak atak. Sedang balik ombak atak tu. Tengah-tengah ombak atak pukul 2.20 tadi bagi Shopee siapa. Lepas tu saya review tadi lah pukul berapa tak ingat dah. 5.20 kan ni tak ingat dah. 5 berapa ni? 5.20 tak. Masalah 5.20 ni buat review tu. Lepas tu 10 minit kemudian hujan pula. 2.30 pagi siapa, 5.20 pagi siapa, 5.30 hujan. Hujan tu main lebat lalu. Basah habis rumah hak rambut tu. Orang buat atak buat raka-raka ni. Lebah ke apa. Sini memang jahan dia lama dah. Bahan anak dah. Bubuk anak-anak dah. Bubuk lebih ada bubuk situ. Bukan anak. Kalau anak-anak nampak sendiri dah. Ni bubuk. Habis. Bahan bubuk. Bubuk ni nanti apa? Kami panggil. Benda halu. Ibu saya tak kenal lagi sama omong. Sama omong hidup tak kenal lagi. Nanti bubuk ni. Bagaimana bubuk ni. Apa bubuk. Tapi tak. Kena kayu jang lalu. Dia kuat anak-anak kesal dia. Duk cerita pasal dia pula dah. Lepas tu hujan lebat tu kan. Tertangguh kerja. Mojolah reda berhenti kat pukul 3.40 baru berhenti. Saya pun sepet kami semua ni sepet balik lah 3 orang buat kerjanya. Sepatutnya 4 orang hanya lipat kau kawan tu, yang kecil kau kawan tu. Janji nak lari tapi tak boleh janji. Orang kepak tu. Ini tukar juga tapi gak kecing. Lepak. Lepas tu klik pukul 3.40 tu. Sampai rumah tu mandi. Pukul 4 baru dah bayar Zuhur. 4.40 ni semaya asal lalu. Pakai sambung dengan asal lalu. Lepas tu 20 tadi buat review bagi Shopee hot siapa. 2.20 tadi. Saya message WhatsApp lalu kepada kurier tu lah. So atas situ. Lepas tu dia macam tahu-tahu saya kerja situ. Cuma saya kerja di tempat nasi ulang ikan patin. Dia pun tahu punya dia agak-agak dah rumah sebelah. Bukan renovate kedai tu. Renovate rumah. Tu. Lepas tu lah pada dah.
Lepas tu lepas pada buat review lepas buat review tadi terus selepas terus mai ke sini lah. Mai ke sini lepas tu review bagai hadiah untuk Nur Aminah tu. Aminah Haura tu. Lepas tu dah buat review hadiah untuk Aminah Haura pada 13 dah. 2 Jun baru ni. Dah separuh hadiah baru nak ni pula. Nak pelekat dia ni, nak sudah ni. Itu kan kau lepas tertangguh bagian ni nama siapa, lepas tu ada perai hari ni baru nak buat lagi. Nak habis dah ni, bulan 7 nak habis dah ni. Nak masuk edisi bulan 7 pula ni. Lepas tu terus 2 minit dah. 5:54 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Nak gila lepas pada ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.